Hello, dengar? Dengar bang. Mantap. Aris buka yang first tu dulu sekejap. Okay. Dah record ke Aris? Alright. Okay lah. Dah boleh start ya? Okay, boleh. Okay. Excited. Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih Encik Firdaus bin Abu kerana sudi meluangkan masa untuk kami pada malam ni untuk menyelesaikanlah assignment kami, which is kena interview session bersama seorang engineer. Okay, next. Jadinya saya memperkenalkan ahli-ahli kumpulan saya. Yang pertama ialah saya sendiri, Muhammad Afiq Ihsan. Kedua ialah Ibrahim Adham. Yang ketiga Alif. Yang keempat Muhammad Aris. Dan yang kelima Wan Nur Azila. Kita orang ada 5 orang untuk subjek Engineering and Society. Okay, hai semua. Okay. Siap Siap lah. Okay. Next. So macam yang dah diberitahu hari tu, saya ada bagi slide pada Encik Firdaus. Ada beberapa soalan lah yang kami akan tanya require to the rubric yang kita orang terima lah. Jadinya rakan-rakan saya akan bertanyakan soalan pada Encik Firdaus. Adalah beberapa soalan tapi quite simple je lah soalannya. So dimulakanlah dengan Ibrahim. Okay. Untuk soalan pertama, boleh Encik kenalkan diri dengan menyebutkan nama dan umur Encik, bidang pengajian yang Encik pelajari dahulu, bidang yang ceburi sekarang berserta beberapa tahun pengalaman dalam bidang tersebut, serta nama syarikat tempat Encik bekerja sekarang dan jenis operasi atau perkhidmatan syarikat tersebut. Okay, so terima kasih atas soalan tu. Okay, so Assalamualaikum semua. Okay, so nama saya Muhammad Firdaus Abu. Okay, sekarang berumur 32 tahun. Okay, sebelum ni saya mengambil jurusan kejuruteraan biokimia. Okay, di Universiti Kebangsaan Malaysia. Okay, untuk bidang engineering yang diceburi sekarang lebih kepada industri manufacturing lah, pembuatan. Okay, dah berkecimpung hampir 8 tahun. Okay, syarikat sekarang saya bekerja adalah di syarikat Top Glove. Okay, yang operasi utamanya adalah pembuatan sarung tangan getah lah. Okay, dan saya bekerja sebagai senior engineer, okay, engineer 2 untuk mesin dan juga facility boiler lah, pendandang. Itu saja. Okey, slide seterusnya. Okey, untuk soalan seterusnya, apa yang buat Encik pilih bidang engineering ni? Okey, untuk bidang engineering, okey, sejujurnya saya tak dapat banyak gambaran lah kenal dengan bidang engineering masa saya dekat matrikulasi. Okey, saya orang kata terjebak lah untuk masuk kaki dalam bidang engineering lah. Okay, and then yang course saya pilih sendiri tu pun saya actually tak tahu apa yang saya akan belajar. Okay, iaitu biochemical engineering. So saya ingatkan belajar chemical sikit, belajar bio sikit, kejuruteraan tu belajar fizik sikit lah. Sebenarnya dia lain lah. Okay, dan lepas saya belajar lebih mendalam, baru saya nampak lah engineering ni bukan berbeza lah daripada science to learn yang kita belajar dekat sekolah, dekat matrikulasi. Dia lebih kepada application dan juga problem solving lah dengan masalah yang real world punya. Okay. Okey, faham. Terima kasih Encik untuk menjawab soalan saya. Seterusnya saya akan passing kepada Wan Nur Azila. Okay, untuk soalan seterusnya, dalam kerja seharian Encik, kerja Encik lebih berfokus pada teknikal atau lebih banyak berurusan dengan orang? Contoh mesyuarat, bincang dengan tim atau planning. Boleh Encik ceritakan sikit?
Hasan? Hasan tahu Okay, so untuk kata rules sekarang, saya rasa lebih kepada kedua-duanya lah. Okay, boleh kata maybe pengurusan 60%, teknikal 40% sebab kita ada sebab saya ada officer dan supervisor lah bawah saya. So saya lebih kepada menguruskan pasukan, okay, menjadi wakil lah kepada department untuk kita bentangkan analisis ataupun kita buat projek lah kepada kita punya superior. And then untuk bidang teknikal, kita sama-sama bersama dengan pasukan kita lah untuk kita buat troubleshooting, okay, kita buat projek untuk improvement lah, untuk memastikan kita dapat kurangkan kos, untuk kurangkan defect, okay. Dan apa lagi untuk bahagian pengurusan juga kita ada buat latihan lah, training untuk kita punya pasukan untuk pastikan pasukan kita cekap. Betul tak San? Kita buat latihan lah, especially untuk kita punya operator yang ada barrier bahasa dalam kita. So kita utamakan untuk training lah dengan dia orang. Di tempat kerja tak berlaku masalah kerjasama antara kerja dalam background atau komunikasi tak jelas. Macam mana Encik biasanya selesaikan masalah tersebut? Okay, ini memang boleh kata masalah utama lah. Memang masalah utama, okay. So, seperti kita tahu, industri pembuatan atau pembinaan lah, kita punya kata manpower terbesar terdiri daripada warga asing lah, okay. Tenaga terbesar kita daripada warga asing, okay. So, kita akan ada barrier dalam bahasa lah, terutamanya. Tak semua boleh berbahasa Melayu dan tak semua boleh berbahasa Inggeris, okay. So, apa yang kita buat selalunya kita akan berikan latihan lah, okay, latihan, training, dan kita akan buat SOP, okay. SOP biasa kita akan gunakan SOP bergambar lah, okay. SOP bergambar dan WI, which is work instruction, untuk guide operator-operator ni untuk melakukan tugas dengan betul lah, okay. Di samping kita nak kurangkan masalah komunikasi, kita juga nak mengelakkan berlakunya accident lah, kecelakaan ketika melakukan kerja. So kunci utama adalah kita lakukan training, SOP dan WI, dan last biasanya kita untuk memastikan komunikasi itu mudah, kita akan menggunakan bahasa-bahasa yang simple English yang atau simple bahasa Melayu yang mereka mudah faham lah, okay. Kadang-kadang kita yang kena belajar bahasa mereka lah sikit-sikit supaya komunikasi itu menjadi dua hala lah. Terima kasih Cik telah menjawab soalan saya. Seterusnya saya paskan kepada Muhammad Haris. Okey. Okey, Assalamualaikum Encik Firdaus. Nama saya Muhammad Haris. So saya nak bertanya sedikit. Soalan saya, pada pandangan Encik, macam bidang engineering berubah sejak beberapa tahun ini dan macam mana Encik nampak perubahan pada masa hadapan? Jika boleh, Encik boleh kongsikan anggaran peratus berapa perubahan dalam peluang pekerjaan engineering sekarang? Okey, untuk soalan ni sebenarnya agak susah lah saya jawab. Okey, sebab saya pun tak terlalu lama dalam bidang. Yang saya lihat, okey, ada perubahan, okey, terutama dalam industri lah, permintaan industri dalam bidang kejutaan ni. Okey, sekarang kita nampak kita dah di industri IR 4.0, okey, di mana kita lebih mementingkan automation, okey, dan di masa akan datang, okey, automation ni menjadi orang kata apa, key roles dalam industri kejutaan, okey, automation. Dan kedua adalah robotik, okey, yang menjadi kata yang ada permintaan tinggi lah.
Dan juga saya nampak sekarang industri untuk tenaga juga, seperti solar, permintaan industri juga untuk tenaga meningkat lah. Jadi peluang pekerjaan untuk bidang engineering sebenarnya sentiasa luas lah. Saya berkata sentiasa luas, sentiasa ada permintaan, tetapi kesediaan graduan lah kejuruteraan untuk beradaptasi dengan industri sekarang sangat penting lah. Kena tahu apa item penting yang industri inginkan. So saya boleh mungkin saya boleh kongsi sikit. Benda-benda yang industri sekarang inginkan adalah mungkin graduan yang boleh faham dengan analisis. Sekarang ni kita bergerak ke arah data, big data. Semua decision kita akan berasaskan data. So kita perlukan jurutera-jurutera yang boleh menganalisa data, dan juga boleh menggunakan teknologi lah, terkini software ke untuk berintegrasi bersama dengan data lah. So kita boleh buat quick decision dengan apa situasi yang berlaku. Dan jurutera sekarang juga kena mahir dengan menggunakan perisian software, AutoCAD, 3D software ke simulation software yang boleh membantulah untuk industri berkembang. Apa lagi soalan dia? Jika berapa peratus perubahan? Peratus saya rasa tak banyak kot, tapi direction industri tu mungkin berubah lah. Dulu lebih pada pembuatan yang manual, sekarang lebih kepada automation lah. So kita perlukan jurutera yang boleh maintain automation ni atau mencipta automation ni. So jurutera-jurutera Malaysia ni, terutama bidang, korang semua bidang apa? Mekatronik perubatan? Elektronik. Elektronik pun sekarang ni ada high demand lah, terutama dalam bidang komputer kan. Ada banyak-banyak peluang. So sesuaikan diri korang dengan ciri-ciri lah jurutera yang diperlukan dalam industri. Terima kasih Encik Firdaus untuk soalan seterusnya. Last sekali. Apakah nasihat Encik untuk pelajar engineering yang baru nak masuk dunia pekerjaan nanti? So pertama saya boleh kata kena betulkan mindset lah. Mindset, kita tak boleh bayangkan seorang jurutera ni jenis seorang yang just duduk kat office, buat kerja rutin. Itu bukan kerja jurutera lah. Jurutera ni lebih kepada seorang yang perlu selesaikan masalah. So kadang-kadang kita kena turun padang bersama operator, potongkan tangan kita untuk buat bersama mereka supaya kita cepat belajar. Yang kedua, kena ada mindset untuk jadi analytic thinking lah. Analytic thinking, kita kena fikir, untuk sekarang ni kita kena fikir dan buat keputusan berasaskan data lah. Sekarang ni kalau kita buat apa-apa keputusan, kita bentangkan kepada bos, kita punya supervisor, tanpa data sekarang susah untuk meyakinkan dia orang lah. So sekarang apa-apa keputusan kita perlu berasaskan data. Data sangat penting. So pelajar-pelajar dalam bidang kejuruteraan saya sangat sarankanlah untuk mahirkan diri, gunakan Excel, belajar tengok graf, segala-galanya untuk senang nanti masuk industri. Yang ketiga adalah komunikasi lah. Komunikasi pun kunci. Sebab jurutera ni walaupun kita lebih kepada teknikal, motor teknikal, tapi sometimes kita kena present, kena bentangkan projek kita, atau kita nak buat satu-satu suggestion untuk improvement. Kita perlukan dana. Situ kita perlukan komunikasi.
sama juga komunikasi kita dengan operator, dengan supervisor kita, okey, untuk pastikan segala berjalan lancar lah, okey. Ni salah satu bentuk soft skill lah, okey, komunikasi dan juga disiplin lah. Okey, disiplin juga sangat penting, okey. Disiplin ni membentuk lah ciri-ciri jurutera. So sekarang ni dekat Malaysia kita ada banyak jurutera lah, tapi untuk jadi jurutera yang hebat, disiplin juga satu kunci lah, okey. Untuk kita, orang kata, ada prinsip lah, prinsip dalam kata berintegriti sebagai jurutera, okey. Okey, itu sajalah. Saya boleh kata memberi nasihat sikit lah. Okay. So, Jason boleh? soalan tu je lah kot soalannya. Ada require ke tambah masa ke Haris Tak ada kan? Tak ada. Tak ada. So rasanya itu je lah kot soalan yang kami ingin dapatkan lah, info-info daripada Korang sem berapa ni? tahun 3. Tahun 3 dah. Korang 3 dah, San? Kejap lah. Ya. Lagi setahun lah. Tahun setengah. Tahun setengah. Lebih kurang lah setahun setengah. Projek ni tempat lain lah. Abang tak ada dah itu. Ya, apa tu? Sekarang apa kerja kat mana? Dekat Shah Alam. Oh ya. Tengok apa Tengok Kerja idea lah. bang lah. So sekarang ni lebih yang tadi saya cakap tadi tu syarikat lama lah, tapi sebab sekarang saya baru pindah syarikat baru, so saya tak berapa nak kata nak dapat detailkan lagi lah apa yang saya buat sekarang. So sekarang lebih pada buat missionary lah, buat projek. Oh dia engineering juga. tapi dia bukan base manufacturing lah. Manufacturing, tapi dia abang duduk office sekarang. Oh, Santai ni San, berkecil ke doktor San. dulu duduk office gak. Duduk office gak, tapi kan orang kacau. Masalah komunikasi. Okay. Itu rasa itu je lah daripada kami. So kita orang sebenarnya yang mula nak approach abang, tapi dalam masa yang sama ada approach seorang engineer jugalah, tapi orangnya ada di Kuwait sekarang, jadi masa tu jauh. Jadinya kita ambil yang mudah je lah. So abang pun free, so minta maaf lah untuk apa tu yang hari tu first tu kan, sebab saya tersalah pandang masa sebenarnya hari tu. Jadinya sampai ketemu lagi nanti insyaAllah. Terima kasih pada Encik Muhammad Firdaus. Doakan kami lah untuk segmen kami. Itu sahaja. Baik. Okay, good luck Baik, terima kasih bang. Terima kasih Firdaus. Okay. Sekejap, sabar, ambil gambar. Lupa tu. Ambil gambar. Tak baik dah tu ada ni. Sabar, sorry. Okay, terima kasih. Terima kasih bang, Assalamualaikum. Salam betul. Bye. Izan keluar sekali.